Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari yang ke-14 betul kan? Hari yang ke-14 sepatut 13 hari tuan-tuan dah siap untuk projek mega site Jitra Kedah. Hari Khamis tu sepatutnya dah last. Jadi oleh kerana ada masalah, saya tertinggal satu soket plug yang lupa nak tarik. Jadi hari ni hari Ahad saya datang balik lah. Okey, datang balik oleh kerana saya pun dah datang balik. Saya buat sekali lagi untuk cek keseluruhan pendawaian saya. Yang hari Khamis hari tu saya rasa tak puas hati. Sebabnya ada yang naik bila pakai insulation test. Jadi hari ini saya akan datang untuk cek sekali lagi. Dan Alhamdulillah, punca yang menyebabkan insulation test tu naik dah pun jumpa. Peralatan dia menyebabkan apa ni? Peralatan dia lah. Peralatan dia yang lama menyebabkan earth dengan neutral short pula lah. Bacaan reading. Ada bacaan. Cuma bacaan dia di bawah 1 mega ohm. Di bawah 1 mega ohm dia tak ada masalah. Itu telah ditetapkan dalam buku domestik Suruhanjaya Tenaga. Okey, first kali sini ni. Okey, saya akan ambil voltage TMB. Ini voltage TMB 242.3. Lebih kurang itulah. 242.3. Ini voltage solar. Dia tak sama. 230.3. Ini untuk solar punya. Okey, yang saya nak yang saya nak TMB 2 lah. Okey, yang saya nak TMB. Jadi untuk TMB ni 242. Okey, settle. Lepas tu untuk penggunaan keseluruhan. Nak claim mana? Sini. Okey, yang ni M keseluruhan untuk di main DB. Saya kena ambil dekat solar ni lah. Okey, M dia 0.60. 0.59. M dia yang ni untuk main DB sahaja. Okey, yang ni untuk sub DB. Dia pergi kepada sub DB, penggunaan pada sub DB. Ini 1.30. Okey, 1.79. Okey. Ini adalah M yang untuk sub DB. Lepas tu saya akan test untuk insulation tester. Kena off semua sekali. Okey, yang ni insulation tester ujian penebatan. Mudah nak faham, nak check kabel lah. Ada touching ke? Ada masalah? Touching lah, sentuh kabel. Okey. Kalau ikut daripada piawaian daripada buku ST, Suruhanjaya Tenaga, nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm. Maksudnya dia tak boleh lebih. Apabila saya buat ujian ni, dia tidak boleh melebihi 1 ohm. 1 mega ohm. 1 ohm pula dah. Ni. Jangan dia lebih. Kalau lebih, bayar. Betul? Okey, kita cek bateri. Bateri dalam keadaan baik, good. Bateri saya ni good. Insulation saya ni pun good. Walaupun dia manual.
Ray, macam ni Ray. Bagi tak cerita sini. Nak ambil video nak biar nampak. Okey. Sensitif kan. Neutral, apa ni, bumi neutral. Pasal apa? Tinggi naik ni. Ada switch tak off? Ada switch tak off? Cek balik. Okey, naik tadi sebab solar saya tak off. Bila tak off solar, boleh rewiring hari-hari. Okey, untuk bumi dengan neutral. Okey, bawah daripada 1 mega ohm. Maksudnya kosong. Ni yang sebenar dia. Dalam keadaan off. MCB off. Atas bawah main switch off. Untuk solar off. Ni untuk solar. Bumi dengan neutral. Lepas tu bumi dengan live. Okey, 1 tak naik. Kosong. 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 Okey, ni kosong. 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 Okey, sikit sangat. Neutral dengan live. Okey, kosong. 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 Ada naik ni. Satu ada pula tak tutup. Kosong. Ni ada satu live dengan neutral. Okey, nanti cari ni. Okey. Apa punca dia tak naik? Naik. Belum tak naik. Okey, yang lain tak ada masalah, cuma yang ni. Saya akan cari balik untuk C16 account off. Okey, tadi yang dia naik live dengan neutral. Okey, neutral 1 live. Kosong. Off. Kosong. On pun kosong. Ini punca dia CCTV. Off ni. Okey tu. Mangkuk hayun tu. Dah settle. Jadi saya akan cek untuk sub dB pula. Dah on. Okey, neutral. Ada bumi. Bumi. Neutral. Ada naik lagi ni. Tak payah off telefon. Apa dia lagi ni? Hari tak naik lagi tu. Mana bagi ni? Skudar bola pek besar sikit. Boleh? Satu. Kosong. Tak ada kaitan dengan soket ni. Dia mesti ada switch. Cek balik. Switch mana? Regulator cek balik. Soket tak ada apa. Tengok dekat. Okay, soket kosong. Okay, cek bumi dengan live. Blue. Kosong. Kosong. Nampak semua. Kosong. 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 Kosong.
kosong, kosong. Neutral, kosong, 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 kosong. Okey, ini kosong, 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 kosong. Kosong, kosong, kosong. Ni soket pelak baru eh. Okey, kosong, 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 kosong. Lampu neutral naik. Kita cari ni, ada touching ni. Okey, stop video. Okey, satu bumi, satu yang ni. Bagi nampak je lah. Okey, yang ni. Yang lain semua bawah pada satu. Yang ni tepat-tepat. Okey, cari yang ni. Pointer, turn on. Okey, on. Okey, tuan-tuan. Alhamdulillah saya dah jumpa punca dia. Kenapa yang ni? Bila saya inject neutral dan earth ada bacaan 1 mega ohm. Yang saya nak bawah daripada 1 mega ohm. Itu peraturan daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey, jadi yang ni punca dia daripada lampu tandas, bukan daripada pendawaian. Bagi nampak jelas dia. Okey, kosong. Saya tip dengan yang ni, ini untuk lampu tandas. Okey, kosong. Yang ni saya naklah ada sikit-sikit. Okey, kosong. Biar tak buka. Boleh mati kosong lah. Okey, satu bumi, satu neutral. Okey, kosong. Sebelum ni dia naik 1 mega ohm. Saya nak dia kosong. Okey, yang ni alhamdulillah dah kosong. Ini dekat busbar dia ada naik, tapi bawah daripada 1 mega ohm. Majority kebanyakan insulation tester ni bila dia naik kebiasaan pada peralatan yang lama. Jadi ini litar ni pergi ke mana? Tutup mesin ni yang off. Ni. Okey, ni daripada lampu tandas. Tengok. Saya dah pecahkan dia punya kabel, dah asing, yang mana daripada DB, yang mana yang looping. Jadi daripada sini saya dah dah pecahkan daripada looping dia. Daripada sini dia pergi ke lampu tandas ni. Daripada lampu tandas ni dia pergi ke lampu dapur. Okey, yang datang daripada DB. Main kabel dia daripada DB dia masuk kepada peralatan yang pertama yang ni. Jadi saya dah buka looping dia, bacaan dah tak ada, kosong. Jadi masalah dia bukan daripada pendawaian yang saya buat. Masalah dia daripada peralatan. Itu je lah. Okay, selesai untuk apa ni? Untuk insulation tester ataupun ujian penebatan. Dan last sekali dia last sekali saya nak tunjuk untuk ding sini. Okay, ambil dia. Ambil. Okay, yang ni untuk ding system. Ding system yang saya buat ni 16 ohm dengan 2 3 8 dulu termasuk dengan yang luar 2 batang 10. Okey, yang ni saya dah tip sini dia dekat. Sudah tip ini main daripada DB, dia datang daripada sub DB. Kabel 10mm mega kabel saya pakai, selesai.
Okey, kalau ikut peraturan daripada Suruhanjaya Tenaga yang terbaru, buku edisi terbaru 2024, 25 ni. 24 lah. 24 lah, saya lupa. Okey, 24, bacaan reading, bacaan untuk earning system bagi rumah kediaman domestik adalah 200 ohm. Itu yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga lah. Dia berkait dengan RCD ataupun RCCB. Jadi kepada pengguna yang nak buat 200 ohm buat, yang nak buat 10 ohm buat. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Tak perlu nak petikai buat 10 ohm macam nak tembus bumi. Tak perlu. Dah customer sanggup nak bayar untuk 10 ohm, jadi buatlah 10 ohm. Sebab 10 ohm ni adalah sistem yang paling lama ST buat, tak silap saya lah. Daripada 2008, mana sebelum tu duk main 10 ohm je. Jadi yang mana terbaru nak buat 200 ohm buat. Tak ada masalah dengan pakai SPD. Cuma saya akan bagi dua suggestion kepada customer ataupun owner ataupun pengguna. Nak 200 ohm ataupun nak 10 ohm. Dua-dua terbaik sebab dia keluar daripada ST. Benda yang keluar daripada ST ni, dia terbaik. Dia dah kaji. Rasa nak buat 10, 10. Rasa nak buat 200 ohm, buat 200 ohm. Jadi selesailah tuan-tuan untuk projek mega saya di Jitra Kedah. Sepatutnya hari Khamis dah settle lah. Hari Khamis memang tu dah settle. Cuma saya tak puas hati. Ada hikmah Allah. Allah melupakan saya tertinggal satu seket letak soket plug dapur. Jadi owner telefon saya terlupa nak tarik kabel. Jadi hari ni saya datang balik, hari Ahad. Datang, saya cek semua sekali. Kenapa punca pendawaian lampu ni naik, apa sebab dia. Jadi Alhamdulillah, saya rasa puas hati dengan apa yang saya cek. Dan saya harap owner pun puas hati. Sebab sebelum ni terkejar-kejar tuan-tuan, hari Khamis saya nak balik ke Kelantan. Nak panjat Bukit Gerik tu, saya nak elak daripada malam. Jadi saya nak apa ni? Nak elak apa ni, saya panjat Bukit Gerik tu malam lah. Bahaya. Jadi saya ada ni. Kena apa ni? Kena sebelum tu lah. Maksudnya sebelum pukul 11 saya kena bertolak. Jadi saya mohon maaf. Ada hikmah Allah lupakan saya untuk tak tarik kabel soket plug. Semua tu ada hikmah. Saya tak rasa rugi saya datang pada hari ni. Tak. Sekurang-kurangnya saya, pembantu saya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat apa ni, perjalanan baru daripada Jitra ni. Ingatlah juga jalan dia untuk datang sini. Jadi untuk anda di luar, saya membuat perkhidmatan bukan setakat di Kelantan. Saya buat luar daripada kawasan Kelantan pun saya buat, insya-Allah. Cuma kos dia anda kena faham. Transport penginapan akan ada penambahan kalau anda nak gunakan perkhidmatan saya. Mana-mana perkhidmatan JNT, Foodpanda, Grab, semua dia charge transport. Jangan nak petikai benda tu. Jadi tak perlu petikai. Kalau anda nak ambil, saya bagi harga. Rasa tak mampu, cuba cari orang lain. InsyaAllah ada yang terbaik. Bukan saja yang terbaik, ramai lagi yang terbaik, tuan-tuan. Saya cuma menjalankan tugas saya sebagai electrician yang dilantik oleh Suruhanjaya Tenaga untuk membuat pendawaian mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh ST. Seperti mana dalam buku domestik lah. Jadi saya pun dah nak balik, tuan-tuan. Dah pukul 11 sampai pukul 11. Saya Zahra Engineering. Terima kasih kepada owner rumah yang sudi menggunakan perkhidmatan saya daripada Kelantan. Bukan dia tak percaya orang Jitra, tak. Tapi dia nak guna perkhidmatan saya. Jadi saya kena buat perkhidmatan sebis saya sebaik mungkin. Orang Jitra pun ramai yang power-power, yang expert. Saya tahu jika Allah dah tetapkan rezeki saya kat sini, insya-Allah sampailah saya. Dan hari ini selesai. Allah juga yang membantu. Terima kasih kepada pembantu saya, Syaril, Abang Ridwan, ex-army janda dia. Betul. Dia minat tengok janda tu, saya panggil dia Abang Ridwan ex-janda ni. Jadi terima kasih membantu saya, tuan-tuan. Saya tak akan mampu buat tanpa pembantu. Allah membantu saya melalui pembantu. Jadi dia bukan kuli saya, dia pembantu. Tiada istilah kuli dalam syarikat saya. Kerana apa? Dia datang untuk membantu. Itu ialah gaji saya bayar, makan minum saya bagi, tempat tidur disediakan. Dia nak tengok janda, itu dia punya pasal.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sekali pula kita tinggal ni. Sekali pula bernazak. Okey, nampak jelas Okey, nampak jelas. Nampak jelas? Tak trip. Tak trip lagi. Tak trip lagi. Oh, 30. Ambil 30. Ni 30 MA untuk RCCB. Okey, 2 menyala. Correct. Boleh? Nampak jelas Okey, correct. 2 menyala. Tak trip. Yang ni pun tak trip. Tak trip. Tak trip. Nak cari punca dia. Kenapa tak trip? Okey. Start Kita test button trip dulu. Tadi trip lah. Okey, dua-dua lah kita test. Boleh. Okey. Alhamdulillah, trip. On. 0.03. Yang ni 150. Trip. Alhamdulillah. Okey, RCD test Jauh sikit nak tengok apa kot. Macam tengok janda gitu. Okey, sini dekat. Okey, no trip test kali 1/2. Trip test kali 1. The breaker should trip. Fast trip test kali 5. Okey, mula-mula 1 kali 1/2. Tak boleh trip. Okey, open load. Kali dengan 1. Kali dengan 1 tadi apa dia? Trip test. Dekat Okey, trip test. (30 millisecond). On balik. Okey. Fast trip kali 5. 25 millisecond. Nampak jelas Okey. On. Auto rem untuk tahu kecekapan dia trip dengan masa yang dia trip. Dia mesti kena trip bawah daripada saiz RCCB. Bagi nampak jelas 30 MA. 30 MA betul dah. 24 millisecond. 24 MA 31 millisecond. On balik. Okey, sekali lagi. 24 milliampere 51 millisecond. Nampak jelas Okey, RCCB untuk 0.03 ataupun 30 mA litar kuasa untuk soket plug. Berfungsi dengan baik, tak cepat sangat trip dan tak lambat sangat. Sekali lagi. On. Kita tengok. Semua okey, PE, PN. Tak ada yang gagal. 24 milliampere 30 millisecond. Alhamdulillah. Okey, on. Boleh, settle 150 MA. Bila ni kena trip. Betul tak? 100 MA. Okey, trip. Tunjuk dapur. Okey, dapur tak trip. Ini untuk dapur. Okey, dapur. Masih. Okey, ni untuk dapur. Kejap RCCB warna 3. Okey, nanti belakang juga.
Okey. 63A, 30A bagi jelas nampak. Dekat lagi. Dekat lagi tak nampak. Okey, 63A, 30MA. Okey, settle. On yang ni, nanti tunjuk dapur Trik. Okey, hidup. Settle. Okey, yang ni RCBO untuk water heater bilik cik sendirilah. Cik Abdul sendiri. Bila on dia, on. Okey, on. Bila dia trip, dia akan trip macam ni. Nampak tak? Dia separuh. Jadi Cik Abdul tak boleh nak naik, angkat naik. Cara dia, Cik Abdul mesti kena tekan balik. Tekan dulu, baru on. Boleh? Nak tengok jadi tak jadi, kita tengok dalam ni. Dia akan nyala. Okey. Okey, ni menyala satu. Untuk lampu dia. On, off. Off, on. Lepas tu dalam bilik air, dia akan menyala warna hijau. Okay. Bagi nampak kan? Nampak tak? Okey. Untuk penyambungan dia, kabel water heater mesti 4mm. Dia tak ada istilah 2.5 mega kabel pun boleh, 2.5 tak ada. Dia mesti 4mm. Itu peraturan minta. Jadi ni off. Untuk water heater, saya akan off dulu dia punya RCBO. Nanti bila Cik Abdul dah pasang balik untuk water heater, on lah. Cara nak on off dia macam tu lah. Okay. Ni penyambungan, nanti betul. Ni soket tester lah. Soket tester. Soket yang last sekali. 3. Boleh? Okay. Yang ni kabel 4mm. Asal 2. Jadi saya nak pakai blok ni. Nak pakai cover ni. Nak tutup asal dia, saya pakai 3 lah. Jadi yang saya ni. Tak ada dah soket saya. Boleh yang ni satu MCB. Yang ni MCB lain, yang ni MCB lain. Sebelahnya cukup dah sebab saya dah tambah 3. Dia boleh tambah lagi satu sini. Kalau Cik Abdul nak tambah soket plug depan ni ke satu ni, tambah lah. Pada jarak dekat, tapi jangan pada jarak jauh. Tapi dia tak heavy duty dah. Di sini. 3. Boleh? Okey. Last sekali. 3. Lepas tu untuk cooker hook tu soket dia atas. Nampak? Switch dia ni, cik. Tu satu switch dia. Boleh. Okey. 3. Nampak 3. Okey, bagi jelas mai. 3. 3. Dah boleh pasang Boleh pasang Bismillah. Kau hidup. Okey ni. 3. Soket melok ni. Okey 3. Boleh nanti akak lagi. Okey, yang last sekali tu. Silap ni. Tu silap. Okey, tak betul-betul. Dia two way. Okey, nampak Two way ni, two way water heater. Bila sebelah ni on. Contoh, bilik ni dia nak pakai water heater. Dia nak pakai water heater bila dia on. Secara automatik, sebelah sana pun dia akan menyala. Jadi, bilik sebelah sana dia akan tahu. Water heater ada guna. Okey, yang ni bila kita on. Ni kita on Yang bila kita off sini. Baik. Nampak? Okey, yang ni kita on sebelah sana, betul? Kita on sebelah sana, dia akan menyala. Sini pun akan tahu. Ini two way, sistem two way water heater. Bila kita off, sini boleh off, sana pun akan off. Kita akan tengok sebelah sana. Nampak? Boleh Jadi jangan pula bilik ni pergi on gitu. Dia kata, kenapa on? Bukan gitu. Dia two way. Sama juga untuk lampu. Lampu ni dia two way. Lampu dah jadi two way. Yang ni pun jadi off. Off belah sana. Lapu. Okey, nampak. Bila yang ni nak masuk, bilik ni nak masuk, bilik ni kena tekan lah. Dia tak ada istilah on off lah dia. Kalau bilik ni on dulu, bilik sana boleh off. Two way. Boleh? Yang ni
pasanglah, nak pasang apa lepas ni. Sebab saya nak cover, nak tutup lubang ni. Saya dah pakai. Yang ni untuk aircon. Yang ni untuk aircon. On off dia jadi. Lepas tu soket plug dia. Okey. 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 Settle. Nampak jelas? Oh, TV dia bawa balik eh? Ya. Saya ingat TV ni. Oh, tak payah masuk dulu. Okey. Settle. Cuma untuk soket plug ni, yang mana nampak hitam ni tukarlah. Kalau saya takut dia rosak tau. Sebab bila test installation test mesti akan naik. Itulah, bertukarlah. Kalau nak tukar carilah Schneider. Sini mahal sikit Schneider. Sebab yang saya pakai ni Schneider. Mana lagi? Apa Okey. Last sekali pelak ikan dengan enjin air. Nampak Okey. Nampak je lah? Okey, Nampak.